strategi kita ialah memperluaskan pasaran dan ruang perdagangan. Dan hasilnya di antara lain, pada tahun 2025, Malaysia telah menjana jualan ekspor sebanyak 45.4 bilion ringgit dari hubungan ini, iaitu United Kingdom, Thailand, Russia, Italy, Perancis, Brazil, RRC, Republik Korea, Ethiopia, Kenya, Afrika Selatan dan sebagainya. Yang menumpukan dalam bidang gas cecair asli, LNG, minyak kelapa sawit, barangan E&E yang kian meningkat, terutama bidang semikonduktor, barangan aro angkasa, perabot dan bahan lain. Malaysia berjaya juga menangani cabaran yang tidak menentu hasil beberapa langkah yang dibuat oleh Amerika Syarikat dan juga ketegangan susu politik. Dan tetapi kita mampu, alhamdulillah, kena dapat merekod jumlah perdagangan tertinggi dalam sejarah, iaitu 3.061 trilion ringgit. Peningkatan 6.3% ketimbang 2024. Dan ini hasil sekali lagi dengan sikap kita mengambil sikap terbuka, berdagang secara bebas dan mencecah kepada 240 pasaran. Ada yang satu negara, ada yang dua proses perdagangan dalam satu negara.